Terlalu banyak tinggal solat di zaman dulu. Macam mana nak pastikan cukup dah qada yang kita tinggalkan? Baik. Kalau banyak sangat tinggal solat, maka kita tak pasti adakah sudah cukup atau tidak. Sebab kita tak tanda solat. Orang tinggal solat di tanda. Dah, dia pergi tengok wayang. 1 maghrib, tanda bulan dari. Tak ada. Duit baru dia tanda. Orang pinjam RM1, RM1. Jadi akhirnya 20-30 tahun lara, beratus-ratus, beribu-ribu solat. Tak tahu 400 waktu ke 800 waktu, tak pasti. Okey, jawab ulama-ulama. Naklah kita qada sampai pada bilangan yang kita rasa sudah lebih. Tidak tahdid, tidak ada sukatan yang tepat, tapi kita rasa sudah lebih. Zon sudah lebih. Rasa macam sudah lebih, maka boleh berhenti. Faham lagi? Dah tak rasa apa-apa pun, dah tak qada lagi. Tinggal 4,000 waktu, sekutir dah qada lagi, nak rasa apa benda. Faham? InsyaAllah, mu akan ada satu perasaan nanti, rasa macam lebih dah. Maka kata Syekh Ibn Hajar Al-Haythami, kalau lebih sungguh, yang lebih itu jadi solat sunat. Kalau tak cukup, padahal tersalah, fa amruhu ilallah. Serah perkara itu pada Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Adalah Allah Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Okey?